Hey guys, siapa nak cari bag EDC atau daily packing, kita recommend model ini, slim dan smart way. Jom kita tengok dia. Let's go. Bag EDC atau daily backpacking recommended. Tengok dia slim dan kemas. Jom kita tengok dalam. Bag ini mempunyai 3 ruang kompartmen. Okay, 1, 2, ini main, ini ialah utama. Nombor 3. Okay, dekat belakang dia ada cushion. Okay, ada sponge. Okay, yang dekat sini untuk letak spek. Dan ini untuk you punya trolley bila pergi travelling. Memang padulah ini bag. Okay. Compact dan kemas. Okay, dekat sini untuk ruangan letak power bank. So, dia ada output. Nilai power bank di dalam. Okay, power bank boleh letak di dalam. Tengok dah model baru pakai input C, output A. Okay. Memang kemas lah. So, power bank dekat dalam boleh charge dengan kabel cucuk saja. Okay, kat sini boleh letak botol air 500 ml. Ada 2. Okay. Kat dalam, yang pertama kompartmen simple. Masuk. Kat sini, dalam main kompartmen ada mesh 1, 2. Kat sini, ada lagi 1, 2. Ini untuk letak pen, 3. Okay. Kat belakang, ini dekat sini dia ada form support. Mungkin nak letak you punya hard disk atau barang yang berharga. Okay, dekat sini. Kat sini letak laptop. Okay, dengan support untuk lock you punya laptop. Okay, memang padulah ni bag. Bag ini dia mempunyai 3 color. Ini navy blue, ada grey dengan hitam. So, berminat punya kawan, inform kita orang, okay? Tolong komen dan share bagi kawan-kawan. Thank you.